kawan saya cerita yang dia pernah kena scam. Tapi lepas tu berjaya dapat balik duit tu dalam masa seminit. Betul ke ataupun cerita je ni? Oh, okay. Interesting punya isu. Dia scam ni ada banyak jenis. Ada scam yang dia direct, dia liquid. So, ada scam yang dia indirect lah. Maknanya dia satu proses yang melibatkan aset, barang, benda-benda yang tangible. Okay, kalau yang direct ni, yang liquid ni, dia hilang duit pun cepat, tapi kalau dia bertindak boleh dapat balik pun cepat. Okay, so dalam masa 60 second tu boleh dapat? Possible untuk freeze. Okay, sebab kita ada situation yang bila dia dah alert yang benda yang dia bayar tu silap, ataupun orang yang dia bayar tu silap, dia terus contact bank. Okay, waktu dia tengah floating, sebab benda tu liquid kan, bila dia tengah floating nak masuk ke account lagi satu tu, kalau bank aware, dia orang sempat bertindak kan, dia ada scam call center semua kan, kita boleh freeze kan, tapi kadang-kadang dia tak pulang balik. Bank ni dia ada dia punya SOP dia, yang mana kalau katakan ada isu yang mempertikaikan sesuatu transaksi tu, dia akan hold, dia akan freeze. Especially kalau credit card kan. Kalau betul. debit card ni lain cerita pula kan. Direct transfer pun dia akan freeze juga. Usually dia akan hold, kita panggil dia hold in trust kan. So dia tak tahu siapa punya. Pihak yang bayar petikai, pihak yang nak terima cakap dia punya, pihak yang bayar cakap tak jadi bayar kan. Jadi dia nak validate tu, dia akan bekukan dulu. Biasanya dia akan buat siasatan lah. Dia ada SOP dalam term and condition kita dalam deposit. Bila kita buka account kan, ada term and condition. Biasa orang tak baca lah kod term and condition ni, orang akan sign masuk je kan. Okay, salah satu term and condition ni ialah bila ada duit dalam account kita, pihak bank merizabkan hak untuk bekukan pada bila masa jika ada aduan. Supaya dia boleh buat siasatan. Okay, bila benda tu berlaku, dia akan freeze. Orang yang nak terima tu terus tak boleh keluarkan the amount yang dipertikaikan tu. Mungkin dia boleh keluarkan yang lain lah. Okay, so dalam that situation, dia akan bekukan, dia siasat. Kalau dia boleh putuskan, dia akan pulangkan balik. Kalau dia tak boleh putuskan, dia biar je benda tu beku. Orang kena pergi mahkamah, dapatkan keputusan hakim. Maknanya yang orang yang terima ni, biasanya orang yang terima yang akan saman orang yang mengadu ni lah, sebab dia yang bayar, dia tak nak bagi pula kan. So dia saman balik. Ataupun kalau yang orang yang bayar ni nak cepat duit tu dipulangkan, dia pula lah kena saman yang penipu ni kan. Jadi bila mahkamah putuskan, bank ni akan jadi orang ketiga je. Dia jadi orang tengah je. Dia cakap saya akan ikut keputusan hakim. Hakim cakap dia ni punya, saya pulangkan. Hakim cakap yang ni punya, saya tak pulangkan. Itu je dia punya position dia lah biasanya. So itulah where macam your services come in hand lah as a lawyer kan. Betul. Kita akan validate balik sejauh mana aduan tu betul, ataupun sejauh mana transaksi tu sebenarnya sah kan. So kalau memang betul ada unsur-unsur penipuan apa semua, kita akan minta batalkan lah. Batalkan tu, pulangkan balik lah kan. So kalau dalam situasi yang benda tu sah, tapi orang yang bayar ni yang tiba-tiba tak jadi nak proceed, sedangkan dia dah terima barang ke, dia dah terima servis apa semua, itu kita akan tuntut balik lah kan. Sebab tak boleh lah nak batalkan benda yang dah berlaku kan. So dia ada dua situation lah in that sense. Tapi boleh dapat balik kalau cepat. Tapi jarang lah saya dengar orang yang terus komplain dan terus cepat ni. Sebab kadang-kadang kita nampak benda tu dah 3 hari, asal benda ni tak settle lagi, baru tahu oh tipu rupanya. Rupanya ni scammer kan. Orang tu dah bawa pergi mana dah duit tu. That's the maybe boleh ceritakan sikit tentang benda step dia tapi later So kita maybe I nak share sikit statistik sekarang ni, kenapa banyak sangat kan case scam kan. Jumlah case from January sampai September tahun ni hampir 50,000 47,854 cases. Lepas tu jumlah kerugian melibatkan 1.91 bilion ringgit. Purata harian pada 2024, scammer berjaya mengaut lebih daripada 6 juta ringgit sehari. Banyak. And itu yang rekod tu. Itu yang rekod kan. Yang tak rekod. Exactly. Nak buat cerita lah kan. Saya pun pernah kena scam sebenarnya. Betul. Tapi I rasa I was the lucky one yang dapat bertindak cepat. Yang tu credit card lah. I think ni benda memang very common. Yang kita tiba-tiba tengok, kenapa ada transaction ni kan. I terus call bank. And then nasib baik dia freeze, and then tengok balik, kenalah letak isi borang yang dia punya step tu. Record within dia. I think within SOP dia.
2 weeks je kot masuk balik kalau tak silap lah. Lepas tu my auntie pun baru kena scam. Yang scam pelaburan on group Facebook macam tu kan. Macam-macam lah sekarang. Tapi you rasa kenapa sekarang ni lagi lagi common? Yelah, dia scam ni memang kita tahu ada banyak lah. Kalau tengok cerita P. Ramlee dulu, daripada asal dulu yang jual minyak kuat, minyak apa semua tu kan, itu scam lah tu kan. Dia dah tahu benda tu bukan minyak tu, tapi dia bubuh lagu sikit, buat bunyi sedap sikit, apa semua habis berebut, semua orang ambil beli apa semua kan. So scam ni memang dah ada lah. Memang cubaan untuk membuat penipuan kepada orang yang tak sedar ni memang berlaku sejak dululah. Dia sekarang ni sophisticated sikit sebab dia punya cara untuk menyamar tu lagi banyak. Especially now dah ada AI, dah boleh buat video fake tentang testimoni, boleh buat video fake tentang projek yang berjalan kan. Semua benda boleh dipromkan supaya nampak macam betul kan. So dia punya peluang tu lagi tinggi lah, especially accessibility to the market tu lah. Bila social media dah ada. Dulu nak scam susah sikit lah, you kena jumpa depan-depan kan, you kena bagi tahu, kena minum kat kedai kopi apa semua, cerita barulah orang tu percaya nak bagi duit kan. So sekarang dia Call boleh je. dia boleh post je siapa nak invest. Sebab saya ada satu kes, orang post dekat Facebook, siapa nak invest buka kedai mamak. Open just like that. And then yang datang kat kita ni orang yang investor tu lah. Kan, dia dah datang, dia orang ada 2-3 orang yang interested. Satu cawangan tu dia buat 2-3 orang. Seorang 100 ribu. Wow. Dia minta. Kan, siapa nak buka satu cawangan? Cukup 400 ribu, saya akan bukakan satu cawangan. Pakai branding saya apa semualah, orang yang offer ni mengakulah. Kan, rupanya setiap kali dia buat macam gitu, dia akan buka sekejap bagi orang bayar, nampak mamak tu ada apa semua. Dah dapat duit apa semua, dia tak tahu dia belanja ke mana apa semua. Lepas tu pergi pindah ke cawangan lain pula, pergi tutup yang itu, bawa barang semua pergi kat kedai lain, buka kedai lain untuk dapat investor baru pula. Lepas tu dia tutup kedai tu pula, buka kedai lain pula untuk dapat investor baru. Dah tak tahu dah berapa chain dah dia buat macam itu kan. So datang kat kita tanya, kat mana kedai mamak ni, pernah pergi tak? Tak pernah pergi, tak sempat pergi pun, dah tutup dah. Orang yang invest tu sendiri tak sempat pergi makan dekat kedai mamak yang dia invest kan. So dia punya open platform kan, maknanya orang yang tak aware tentang the industry pun boleh access. So senang lah, orang ada duit ni, dia orang yang nak scam ni, dia tahulah berapa banyak orang ada duit kan. Dia cuma cari benda yang orang tak faham je. Dapat benda yang orang tak faham, dia janjikan benda yang cantik-cantik, mana-mana semua, orang lagi akan banyak lah termasuk sekarang ni platform yang orang boleh tak faham sebab kat social media kan macam-macam. Betul. Especially warga emas. Not even warga emas, actually sekarang dah teknologi terlampau canggih that kita sendiri pun kadang-kadang macam wow, so complicated kan. Dia orang kucing pun dia orang rasa macam betul ke kucing boleh cakap? Dia tanya kita balik kan, macam percaya dia punya that level of realistic ke kan. So that's the risk kan, lah, vulnerable. Tapi so saya dengar macam dekat luar negara lah, contoh macam dekat they say in Cambodia or in Thailand also, dia ada macam scammers ni, dia orang operate kat dalam satu like rumah. It's a whole macam, it's a $billion industry agaknya kan. So kat Malaysia ni ada ke ataupun orang dekat luar negara? Dia isu scam ni dia ada dua lah. Satu yang betul-betul yang bukan online, maknanya dia physical punya present dia transaction arrangement apa semua tu nampak memang physical lah, jumpa real, memang ada buka company kadang-kadang kan, up to the extent yang memang ada alamat berdaftar, ada perniagaan berdaftar apa semua kan. Itu yang direct. Yang indirect ni yang macam you mention tu, cyber. Dia involve cyber punya transaction kan. Dia cyber crime kan. Yang itu dia boleh jadi kat mana-mana saja. Okay. Yang fizikal ni dia punya isu punca dia biasanya kita perasan ialah urgency. Dia create urgency. Orang yang jumpa kita depan-depan ni, dia nak sell something ataupun dia nak offer something, dia cakap, okay, you nak invest, kita ada seminggu je kan. Lepas seminggu ni I dah tak offer dekat you kan. Dia create the urgency tu sampai kita rasa macam kita lepaslah peluang ni nanti kan, nanti dia offer kat orang lain pula kan, orang lain pula yang untung apa semua. So dia create the panic punya mode tu lah kan. Yang itu sebab punca dia ialah bila kita jumpa, biasanya orang yang kita percaya lah. Orang yang kita percaya, kemudian dia tunjuk result dia cuba create result yang tipu apa semua, dia create urgency. So sebabkan kita jumpa, lagi senang, lagi cepat percaya dan lagi cepat ni lah. So nak dapatkan tipu orang ni, dia kena betul-betul orang yang dikenali dan pernah jumpa je lah. Tapi yang involve cyber ni, dia punya punca dia adalah PDPA
kan, Personal Data Protection Act tak diikuti. Okay, itu punca dia. Dia susah nak dapat sebab kita tak jumpa orang tu. Kan, susah orang yang nak tipu ni dapat mangsa dia dalam keadaan dia menggunakan cyber punya method ni. Kan, tapi sebabkan dia dapat banyak sangat data, 30 juta punya orang punya data, so 0.01% pun dah menguntungkan dah. Okay. Jadi dia main volume. Dia randomly call. Sebab sekarang ni kita dapat alert yang kalau call angkat tapi tak jawab apa-apa. Pun tak boleh kena sebenarnya dia detect siapa yang angkat, siapa yang tak angkat. So daripada 30 juta, 300,000 angkat. So this is the shortlist mangsa yang potential. So dia tak border walaupun susah. And they're gonna get a time yang dia akan dapat 1-2 orang yang cukup untuk balik modal dia. So that's the risk yang involve lah bila cyber ni. Walaupun kita susah, tapi especially macam yang you mention tadi lah, warga emas tu vulnerable. Sebab kalau orang call cakap kami ni LHDN, you tak bayar cukai 3 tahun dah. So kita nak sita you punya rumah apa semua. Panik lah dia. Aku cukai pun tak pernah tengok betul-betul kan. Dia selalu orang lain yang submitkan apa benda semua kan. So dia percaya lah LHDN call, polis call, suruh datang mahkamah apa semua kan. Macam mana pula dengan sistem kita tak dapat detect ke kalau tu scammer? Dia macam ni, PDPA ni dia tengah enforce lain lagi kuat lah. Kita dulu sistem kita tak ikut GDPR yang Europe, yang mana standard dia lagi tinggi. Kita sekarang tengah evolve kita punya sistem supaya lebih kuat pemantauan, supaya tutup loophole lah. Okay, Personal Data Protection Act ni dia sekarang masih terpakai pada komersial sahaja. Maknanya orang yang buat bisnes, yang simpan personal data, you kena ada sertifikat yang you undertake, I jaga semua data ni supaya tak kena scam. So that kita bila kita bagi data kat orang kan, kita akan tanda kat bawah tu kan, privacy statement dah baca belum? Privacy notice dah baca belum? Kita akan tick je, faham kan. So sebenarnya notice tu yang bagi tahu kat kita, I jaga ke tak jaga data you. Bila kita buka notis tu, dia akan bagi tahu kenapa dia cakap dia jaga dan kenapa ada benda yang dia tak jaga. So yang tak jaga tu akan sampai kat scammer. So privacy notice tu agak kritikal sebenarnya. Kalau you rasa you nak bagi data dekat sesuatu pihak, you baca notis dia, you punya data ni kita akan jaga kecuali negara-negara ni kita tak jaga. So you akan kena scammer daripada negara tu. Sebab daripada negara tu dia tak boleh buat apa-apa. Sebab dia tak ada PDPA certificate dekat situ. Okay. Kan? Negara ni kita undertake sebab kita ada certificate. Negara tu kita tak ada officer dan kita tak ada certificate. Jadi negara tu kalau bocor, I tak boleh buat apa. Tapi you tanda, I agree untuk bagi data. You submit je data dekat dia. So tiba-tiba bila apa-apa jadi, kita detect lah. Oh, ni sebenarnya punca daripada sini. Sebab orang ni je tahu yang I bagi tahu maklumat ni. You summon that company. Company tu datang balik cakap, kan you dah tanda privacy notice. Kan, kita dah ada privacy policy, I dah bagi tahu you. Kalau you are vulnerable to this kind of, kalau you ada nak mengelak data you pergi ke tempat-tempat ini, untuk pergi ke bank ke, untuk pergi ke financial planner ke, tiba-tiba call takaful dapat, saya dengar awak sakit hari tu, boleh tak awak nak tak medical insurance daripada pihak kami? Macam mana you tahu I pergi hospital? Hospital tu sendiri yang leak the data, menyebabkan orang macam ni yang call lah dapat information kan. So that's where yang loophole tu compliance punya requirement tu ada, tapi kadang-kadang orang yang nak kena comply tu tak jaga betul-betul. Sebab banyak yang tak ada sertifikat. Saya tanya bahagian Pesuruhjaya data ni, 90% masih belum registered untuk certified yang dia jaga personal data orang. 90%? So quite a lot lah kan. Then dia tengah force satu-satu lah. Dia orang akan buat inspection, dia orang akan saman satu-satu siapa yang tak jaga yang tak ada sertifikat personal data. Yang ada sertifikat ni pula kadang-kadang buat main-main pula dengan polisi dia. Dia janji dah, I akan jaga. Tapi bila kita datang, sebab my part is usually compliance punya review. So bila kita datang, kita nak check, you dah janji kan nak jaga data-data orang ni kan, berdasarkan sertifikat dan notis you. Kita check balik, siapa yang jaga benda ni? Tak tahu. Siapa yang jaga ni? Tak tahu. Siapa jaga? So you tak ada pegawai yang jaga pun. Habis tu? You janji untuk dia. So kalau bocor macam siapa yang tahu? Kita tak tahu. So dia panggil non-compliance. Dia panggil yang itu yang ada risiko leakage. Maknanya law dah cuba prevent, tapi the implementation side tu yang akan ada isu. Yang tu yang kita perlukan enforcement lah. Maknanya kalau Pesuruhjaya tegas, dia akan tambah, dia tengah tambah dia punya manpower apa semua. Dia akan hunt satu-satu orang yang kejar. So siapa yang responsible? Pesuruhjaya data. Kita ada Suruhanjaya data peribadi.
So pihak mereka akan kejar betul-betul lah. Dia akan kerjasama dengan polis, dengan MCMC, dengan apa semua ni kan. Sebab bidang kuasa dah makin kuat. Sebab dia dah amend. Kita dah amend akta dia. Supaya dapatkan kuasa yang besar. Dah sampai jadi 1 juta dah rasanya denda dia. Kalau langgar. So that's the idea lah. The idea is kalau everyone comply, dan we can mitigate the risk. Kan? Tapi kalau ada yang buat lebih kurang, lepas tu orang yang bagi data ni pula jenis yang tak baca apa-apa, main tanda je, and then the risk is still there lah. That's what apa yang I boleh dapat daripada what you just said is memang penting lah untuk nak baca semua tu kan, sebelum kita sign apa-apa kan. You need to aware lah. So another question dari DM kan, scammer ni semakin pandai, polis pula macam tak buat apa-apa, especially bila kita report pasal scam ni kan. So undang-undang kita yang slow ke ataupun pihak berkuasa boleh upgrade sikit sistem diorang? Faham. Dia quite related tu macam tadilah yang macam kita explain kan. Dia isu dia apa tahu, bila kita dah kena tipu ni, kita nak pergi dapatkan balik tu kan, nak kejar agensi-agensi ni untuk tolong kita dapatkan balik. Okay, dia punya problem dia first kali is the timing. Timing is very important. Dan bila you start sedar dan bila yang you report the issue kan, every second is very important. Sebab once you dah transfer duit, secepat mungkin orang tu akan keluarkan duit dan akaun tu akan kosong. So regardless jumpa tak jumpa orangnya, sebab kita ada situation yang walaupun kita saman dan kita menang, kita bankrupt kan dah tak ada apa-apa. So you dah spend duit untuk, you dah kena tipu dengan duit tu dah hilang, you dah spend duit untuk saman untuk menang kan. So that's why before kita saman pun kita akan check the possibility of gaining back the outcome lah kan. Kalau risk dia high dan no point lah kan, sebab dia dah clean kan. Dia tutup company, dia tutup account apa semua, dia kosong kan, dia buka company baru, tipu orang baru. Kan tak? So dia punya circle macam itu. Memang very smart. Saya ada satu yang sampai 3 juta kita manage to win in court kan. Tapi until now still struggling untuk enforce dia punya order tu kan. Tak dapat tangkap itu lah pun menang tu tanpa bicara sebab hakim setuju dengan kita. Ini memang penipu. Tak perlu sampai setahun, dalam masa beberapa bulan kita dah menang, tak perlu bicara pun kan, sebab dia tak deny pun penipuan tu berlaku lah. Tapi luckily kat situ kita saman sekali director dia. Jadi kalau company tutup pun director personally kena kan. So we gonna sita dia punya rumah apa semualah. Tapi yalah, the issue is kalau transaction you ambil masa lama, benda tu dah dikeluarkan, habis. Another issue yang biasanya kita hadapi ialah you bagi cash. Kalau you bagi cash, you cakap I bagi 500,000 dekat orang sekian-sekian untuk investment sekian-sekian, tak tahu pergi mana. Sebab kita ada satu isu yang orang ni orang kampung dia sendiri yang kerja KWSP. Orang kampung dia ni janji kalau you bayar kat I akan investkan dekat KWSP. Dia bagi cash. Around 100,000 lah dia bagi duit pencen dia. Kan? Lepas tu rupanya dia call KWSP, tak ada pun buka account untuk dia. Kan? Lesap. Duit tu lesap kan, dan orang tu tak boleh dijumpai, dah tak boleh dihubungi. Kita bagi tahu polis. Polis cakap, macam mana I nak tahu cash tu bagi berapa? Macam mana I nak tahu you bagi bila? Kan, tak ada rekod kan. So macam tu lah, dia ada isu yang kadang-kadang difficulty in the method of scam tu berlaku tu dah menunjukkan dia tahu loophole. Kalau bagi transaction ni aku kena tangkap ni sebab bank nama semua ada kan, bank account, bila bayar apa semua kan. So nak elakkan ni, kita cuba cara yang tak boleh detect lah. Dah kalau kita tengok macam orang tu minta nak cash, tak kerasa 100,000 cash tu macam dia yelah, ada certain orang dia tak aware. Dia sebenarnya akta anti money laundering tak boleh ada cash lebih 20,000 for whatever transaction. Itu lagi senang pokok kata. Siapa lebih 20,000 je kira langgar dah. Dia kira is criminal already, is suspecting laundering dah. Kan? How come you need to cash out benda yang boleh transfer? Kan? So tapi yelah, again lah, compliance wise, adakah orang aware tak boleh ada cash 20,000 on in hand? Kan? So banyak orang yang rasa macam alasan dia ialah tak kalau ada cash lagi cepat sebab kita nak masuk deposit bank apa semua. Dia create lah this kind of alasan apa semua kan. So bila dah berlaku macam gitu, kita faham polis pun ada limitation kan, benda yang tak boleh record, especially kalau dia dah tangkap dan dia dakwa, tapi dia perlu ada evidence kalau nak dakwa pun kan. Adakah kita punya cakap mulut saja dah memadai? Sebab kita keluar cash pun kita tak ada record keluar cash tu pergi ke mana kan. So dia bila dia tak dalam bank punya sistem, dia jadi doubtful. Jadi kalau polis nak bertindak, criminal ni dia beyond reasonable doubt.
Tak boleh ada apa-apa doubt langsung yang memang confirm orang ni buat dan orang ni dapat. And so that is the struggle yang dia kena siasat lagi lah, siasat jadi hanging kat situ. And so the system is there, it just matter of macam mana kita nak awarekan orang untuk limitkan exposure. Don't be at very high risk exposure sangat. And so that's where usually kita akan offer lah. Maknanya siapa-siapa kalau katakan nak buat apa-apa transaction, the first rule of thumb ni, jangan bayar apa-apa. Very basic lah. Jangan bayar apa-apa unless you are very sure benda yang nak dibayar tu is within your expertise. And, maksudnya kalau you nak invest kat kedai makan, you mesti F&B punya person. Ataupun you ada consultant daripada F&B yang assisting you on that investment. You nak invest dekat orang nak buka kilang apa semua, you must be manufacturing punya expertise. Ataupun you dulu kerja manufacture, ataupun you dulu accounting dekat manufacture, some kind of relationship with the industry. That is the first one. Jangan bayar apa-apa unless someone in the area is with you and together lah. Boleh advise. Advise That's a good. So second layer is depends on the amount. Okay, kalau 1,000 punya amount ni, kita tak rasa benda tu terlalu burden nak invest, bayar orang, nak bagi 1,000 je kan. So tak perlu dah nak bayar konsultan pun dah 5-6 ribu kan. So defeat the purpose. Tapi kalau you punya amount tu 10,000 ke atas, especially dah sampai ke range 100,000, you must spend at least 10,000 just for validation. Jangan main bagi je. Kita ada satu case yang orang pencen, orang academician pencen, ada 1 juta lebih, kena tipu 1.4 juta. And it's actually a very intellectual person. Faham tak? So logically thinking, orang yang intellectual dan tahu academic punya method apa semua ni, mestilah tahu nak check how to validate what kind of investment ataupun payment yang nak berlaku semua. Dia sebenarnya tak. Kan, it's not the simple formula macam gitu kan. However high intellectual level that you ada, boleh kena. Lawyer pun kena. Kita tak nafikan lawyer pun kena. Kita pun adalah terancam. Yang orang yang boleh, sebabkan kita boleh semak je, yang menyebabkan kita tahu where to look. Kan, kita boleh validate balik apa semua. Tapi kalau lawyer yang bukan buat due diligence, ada banyak jenis lawyer juga dia pun boleh jadi bahaya juga. Sebab kalau benda tu bidang dia, I kena consult dia untuk tanya benda yang nak buat ni betul ke tak. Tapi kalau benda tu benda-benda bisnes, lawyer-lawyer lain pun kena tanya I juga. Kan, betul ke? Kita akan check lah SSM dia, kita check dia punya audit statement, kita check financial statement, kita akan interpretkan lah untuk orang tu. Maknanya kalau orang yang tahu law pun still vulnerable, apatah lagi orang yang tak tahulah. So kalau you punya amount tu lebih daripada 10,000, you must spend, jangan bayar. Jangan bayar terus. You must come with someone. Kan? So kadang-kadang orang cakap macam, alah saya nak bagi 100,000 tapi saya rasa macam nak cepat. Nak saya bayar siapa tu untuk advisor lah? Due diligence, betul. You bayar lawyer dan juga financial person lah. Yang lawyer ni untuk validate, kita boleh tahu company tu sebenarnya penipu ke tak. Bila dia bagi nombor account, based on the invoice and letterhead saja, with experience lah. Orang yang due diligence, orang yang by experience, kita tengok saja, kita dah nampak dah, ini fishy, red flag. Kita akan red flag, and then we're going to give the risk assessment report to the client. You can proceed, benda ni ada wujud company apa semua, tapi audit report tak submit, ni tak submit, bla bla bla. Kita bagi the risk impact assessment. Okay, this is the risk, this is probability benda ni tak betul. How much probability? What is the impact if it's happen? Whether you can get back the money or not. Also kita tahu. Kan? Up to that level. So kalau you nak proceed, better you proceed dalam keadaan kita hanya bagi green light kalau company tu ada asset, dan proceed kita boleh dapat balik duit dia. Tapi kalau dalam keadaan company yang saham dia RM1, baru ditubuhkan 2 bulan lepas, shareholder seorang, director pun seorang, tiba-tiba minta investment project juta-juta, that one kita beritahu ini tak dapat balik dah ni. Sebab RM1 je saham. Maknanya RM1 je yang ada dalam company dia sekarang. Kan? So kita akan beritahu, you nak proceed boleh, sebab kita tak larang lah siapa-siapa nak buat apa-apa transaction kan. Cuma it's not advisable dan tak dapat balik. So that is the idea lah. Maknanya you have to spend a little bit just to be safe. Better safe than sorry lah. Betul. Kan? Tapi sekarang scammer ni macam makin berani. Is it like kita punya sistem perundangan ni tak cukup tegas ke untuk nak takutkan scammer? Yelah, dia sebenarnya, okay, usually
dia akan target orang yang cannot make movement further. Maknanya orang yang memang dah desperate. Kita ambil contoh kenapa warga emas ni selalu target utama kan, ataupun orang-orang bisnes ni kan. Okay. Satu, dia kalau nak scam, dia akan scam bisnes-bisnes kecil. Dia tak scam bisnes-bisnes besar yang public listed apa semua tu. Dia tak scam yang tu. Sebab dia orang ni ada full of advisors yang akan monitor everything kan. Due diligence apa semua ada. Okay. Yang kecil ni sebab dia nak cepat. Okay. Dia desperate. Okay, dia nak kena bergerak terus dan dia nak fokus operation dia saja. Dia tak nak tengok macam-macam benda. So kalau dah dijanjikan macam-macam, dia akan bayar. Tapi bila dia dah bayar, contohnya 100-200 ribu, dia terus collapse. Jadi tak boleh ada action further untuk nak dapatkan balik ataupun nak balas dendam pun tak cukup duit dah. Orang akan rasa devastating sangat, dia jadi depression. Jadi benda tu menjadikan peluang untuk dia target orang lain pula. Dia target orang-orang yang tak boleh lawan balik. Yang tak boleh counter balik. Especially orang macam warga emas ni, dia dah pencen kan, dapat 300,000, 400,000 kan. Bila dia dah keluarkan duit tu, bila kita datang jumpa lawyer cakap okay boleh, kita nak saman apa semua, this is the cost. Okay, we have to check back apa semua, then we have to fight back. Kita dapat order daripada mahkamah apa semua, and then kita akan bankruptkan dia pula. Ada cost lain pula lah, nak bankrupkan, nak wind up the company apa benda semua tu. Do you willing to spend another 50k sebab dah lepas kena tipu 400,000 kan? Dah tak ada dah. So dia dah exhaustive, kita panggil. Exhaustive of option. Kan? So undang-undang ada. Undang-undang sentiasa pertahankan hak orang yang patut dapat. Whether you can afford to have the backup plan untuk buat benda tu. Sebab kita sentiasa reserve kalau kita nak buat apa-apa agreement. We always reserve certain amount. Kalau apa-apa jadi, kita nak duit untuk saman. Kan? Kita ada remedy punya provision apa semualah, kita standby. Tapi orang yang tak plan ahead macam gitu, yang bukan ada legal advisor yang proper apa semua, dia terdedah lah sebab dia akan spend habis semua. Kan? So bila dah habis, undang-undang pun dah tak boleh nak tolong dah. You sendiri put the limitation in the rights yang you boleh access lah. Kan? So kesian lah. In that sense, undang-undang dah tegas. Kalau kena memang teruk lah. Masuk penjara 420, boleh tahan tanpa, boleh remand tanpa warrant. So anytime boleh kena kutip je. Kan? Tapi kalau waktu you nak bayar tu, you tak detect orang tu siapa, invisible. Kan? Sebab invoice dia tipu, nama company tak wujud, nombor company tak wujud. So that's the risk lah. So kalau nak bayar, datang kat kita akan checkkan nama company ni siapa owner dia apa semua kan. Kita akan check orang yang contact ni betul tak kerja dengan company ni. So bila apa-apa jadi, polis boleh kejar, boleh tangkap. And kalau tidak, memang the law is there, but is memang apa-apa pun akan ada limitation lah. And kadang-kadang lambat ambil semua, memang benda tu risiko lah. So antara platform yang memang macam selalu orang kena scam is of course Telegram and social media lah, Facebook ke kan. So macam mana nak detect pula dekat situ kan? Sistem kita boleh detect ke? Kan tak boleh, dia ada dia punya digital footprint. Yelah. Dia cybercrime ni, kalau platform ni kan cybercrime kan, dia involve kadang-kadang hacker juga tau. Okay, so yang kita cakap tadi kan, due diligence, berhati-hati, jangan bayar apa semua, itu semua human punya level of protection lah. Itu kita punya mechanism, human punya level. Cyber pula, dia ada computer punya protection, antivirus apa semua tu kan. So hacker ni pula, dia tahu nak overcome software dan sistem punya loophole. Kan? Manusia dia ada loophole undang-undang, komputer pula ada loophole dia sendiri. Kan? Dia always ada cara nak bypass or whatever security system yang ada semualah. And so risiko dia memang kalau orang tu memang quite good and very expert in the area, dia akan boleh pecahkan lah security measure tu. Dalam masa yang sama, kadang-kadang platform ni pula dia tak begitu restriktif. Kan? Sebab dia sendiri mencabarlah nak identify siapa yang tipu, kecuali kalau ada orang report. Kalau orang tak report pun tak naik dekat dia punya security team untuk nak flag ke apa ke kan. So dia banyak bergantung kepada orang lah. Kita faham sepatutnya kena ada some kind of safeguard kan.
Tapi yelah apa role government pula things like this, governments and also social media platforms ni sendiri kan, diorang punya platform ni lagi buat orang lagi vulnerable to scams. Dia macam tu lah, bila ada freedom of expression, it always come with responsibility dengan risk. Kan? Dulu tak ada platform-platform semua ni, orang cannot freely express. Maknanya nak buat iklan dekat newspaper untuk investment, you must be very qualified punya Sekarang yang ads pun boleh jadi scam tau. Boleh, betul. Sebab orang boleh generate kan, benda tu boleh generate dan benda tu akan lepas macam gitu je. Dia government ada banyak lah bidang kuasa, macam BNM, Security Commission, macam AMLA tadi tu kan, kalau involve laundering ke, involve duit yang banyak ke. And then ada PDPA kan, all this kita dah empowered lah, ada parlimen dah empowered semua, dan security measure ada, cuma yelah dia sentiasa ada lack of officer untuk nak enforce lah. That's always the case lah. Sebab orang yang kena tipu lagi ramai daripada orang yang boleh cari penipu tu. And so dan yalah, cabaran dia agak besar lah sebenarnya nak bridge the gap antara tu kan. Yalah, saya lebih kepada kami punya position lah kan. Kita kalau boleh lawyer-lawyer yang boleh buat semakan apa semua ni, I take personal sikit macam tipu-tipu ni. I memang pantang betul kalau ada dengar ni case scam. Case lain kita profesional, memang kita akan tengok merit apa semua. Kalau case scam kita memang akan kejar gila-gila lah. Kita memang akan cari sampai dapat lah kan. Tak tahu lah berbaloi tak berbaloi, kita dah tak tengok dah kan. I memang kalau boleh nak at the end kita nampak yang paling penting ialah preventive measure. Dia bukan nak dapatkan balik bila dah kena tipu tu. Kan, dia punya solution tak akan berlaku bila dah kena tipu. Nak dapatkan balik tu, the risk is too high to get there. Kan, kita tak akan dapat sistem yang memang magically boleh terus absorb duit tu patah balik. That is very impractical lah. Yang paling bagus ialah kita increase awareness supaya orang prevent sebelum kena tipu. Jadi position kita lebih kepada macam mana kita nak tolong orang sebelum dia bayar. So dah bayar tak boleh patah balik kan. Sebelum dia bayar, macam mana nak susahkan orang yang nak terima duit ni supaya dia kena janji, dia kena tunjuk perkara yang betul baru kita bayar kan. So in our firm, kita take the initiative untuk offer 1 hour consultation percuma untuk orang-orang yang tak sure dia nak proceed ke tak proceed dengan apa-apa komitmen. Kan, so kalau you ada macam apa-apa transaction, yang first tu, sebab kita nak tengok, sebab I lagi prefer you datang sebelum you kena daripada you datang lepas you kena. So, datang lepas you kena, kita pun tak boleh tidur malam. Kalau kita pun tak boleh tidur malam dah dengar cerita dia tu lagilah kesian kan, tak selera makan. Saya nampak ada yang sampai dah kurus habis lah kan, hilang depression. So maybe before you bagi tahu dia punya steps of preventive measure sikit tu kan, I nak tahu apa agaknya teknik scammer ni yang you pernah handle case kan. Dia ada tak macam dia punya modus operandi yang sama ataupun similar yang kita boleh aware? Ada pattern lah. Pattern dia yang satu urgent. Kalau semua benda nak cepat, kena bayar minggu depan, kena bayar besok, kena bayar cash, kena bayar lusa, that is the first red flag. Kalau you are legit dan you tahu stok you ada, produk you ada, service you ada, you tak perlu ada alasan minggu depan. Next month ke bulan depan, tahun depan aku nak datang balik pun benda tu masih ada. Kalau you are very apa dia panggil tu credible punya supplier ataupun service provider lah kan. So kalau nak cepat tu something wrong lah kan. Tak semua, tapi we can check kan. Nak cepat biar kita check. Kita check betul lah, kita apa betul lah maknanya kau nak cepat kan. Kita check memang nak lari kan. Itu kalau nak cepat kan. Yang kedua ialah dia kurang sangat record. Surat tak bagi, letterhead tak ada, invoice pun personal account, tak ada company account kan. Company pun kalau enterprise saya tak recommend. Maknanya dia kena Senin Berhad. If it's amount yang besar, you must operate by Senin Berhad contohnya kan. Otherwise you cannot collect investment. And investment pula, kalau you nak invest apa-apa, pastikan beli saham, bukan invest duit. Kan? So maknanya kalau you invest to the company tu kena keluar sertifikat berapa saham saya yang berdaftar dengan syarikat ni. Jangan beli-beli main pakai bond apa benda semua ni kan. So memang pattern dia ialah macam tu lah, dia kurang record. Kan? Invoice tak ada, letterhead tak ada proper order form ke apa ke. Bila bayar duit pun tak ada receipt, saham pun tak didaftarkan. Jadi benda-benda macam tu bila datang balik rupanya tak wujud pun everything. And so the pattern is similar lah. Yang lain quite tricky sebab dia ada yang pakai komputer, ada yang physical kan. Itu different lah. What about ni lah, mungkin tak tahu lah,
lari topik ke tak, tapi love scam ni kan, it's a scam juga. Apa pandangan you tentang love scam ni? Sebab ramai juga yang kena sebenarnya kan. Betul. Dia ialah dia punya keyword dia memang dia cari orang yang vulnerable, yang desperate. Tak? So bila ada desperate, bila always ada vacuum yang dia boleh isi, yang mana objektif dia ialah untuk dapatkan duit berdasarkan apa yang dia boleh isi tu kan. So bila orang tu macam lonely ke apa ke, dia offer company, dia offer entertainment ke apa ke kan, dia nak dapatkan duit tu. So source tu pun also daripada PDPA jugalah agaknya. Betul. Macam mana dia boleh tahu siapa nak ditarget? That is very difficult. Kita katakanlah kita nak jual produk kan, kita takkan tahu siapa yang nak beli produk kita. It's a most hard thing untuk orang salesperson nak target the audience kan. You must do a very random ads yang mana very AI general. Dia scammer pun ada AI sendiri. Yalah, dia hanya tahu kalau memang dia tahu exactly apa yang kita beli, dan dia boleh identify kita kategori mana bila kita beli barang ni. So it's a data punya issue kan. Otherwise you takkan boleh pinpoint kan. You akan buat ads yang general, which is takkan berbaloi pun, sebab nak jual barang pun susah, apatah lagi nak tipu orang. Benda yang orang akan dapat pun kita susah nak bagi orang bayar. Benda yang dia takkan dapat lagi lah susah nak bayar. So usually it's a breach punya issue lah. That's why it's a very vital things untuk comply lah. Dalam banyak-banyak kes you pernah handle kan, scam apa yang you rasa paling kejam? Itulah saya rasa semua agak kejam. Dia cuma isu dia apa tahu, kalau orang tu nothing tulus tak apa. Kita ada depan-depan dengan klien yang dia dah hilang, dia dah apa semua, tapi dia nak saman, dia nak lawan balik apa semua sebab nak ajar orang tu. Okey, tapi dia tak kisah duit tak dapat tak apa. Kan pada dia nothing tulus lah kan. Dia ada backup ke, dia ada apa semua, is small amount pada dia ke apa, kita tak tahulah. Kan. Yang kita kesian ni orang yang lost everything already. Kan? Itu memang dia akan bawa kepada loss of hope untuk hidup. Kan, dia masuk, dia fall to depression, kadang-kadang ada suicidal apa semua tu lah. Kan, kita faham. Dia kalau kita tak ada duit, kita nak cari duit, psikologi dia lain tau. Kita akan rasa macam, okay, aku tak ada duit, aku kena berusaha lebih sikit untuk dapat duit. Tapi kalau dah ada duit hilang dan kena kerja balik untuk dapat duit, aku sebenarnya ada duit. Dia setiap kali dia nak masuk pergi kerja tu, kenapa aku pergi kerja lagi, yang aku ada duit ni sebenarnya. Dia akan jadi kacau tau. Kita punya otak macam bodoh juga aku pergi bagi duit tu. Kan, kalau tidak aku dah tak payah kerja dah. Never ending punya ni kan. Dia akan menghantui kita tau. So dia orang yang memang everything tulus, yang sepatutnya dah pencen tapi kena kerja balik ni, memang kita agak-agak simpati lah. Okay lah, so maybe nasihat you yang tadi tu kan, dia punya preventive measures. Kalau you boleh put it in steps, apa yang Okay, first kali lah ini sebab ramai orang memang interested dengan investment ni, seolah-olah macam kita boleh dapat profit, opportunity untuk untung ke apa kan. The first rule of thumb is, kalau it's not your industry, then don't get in kan. Get as far away as possible lah kan. So yang paling selamat mungkin just stick to ASB, tabung haji, gold, benda-benda yang obvious kan. Benda-benda yang memang akan ada pulangan dan is a public company, secured by government kan. Kalau benda tu pun belum habis kuota, you tak payahlah invest tempat lain. Habiskan dulu kuota-kuota yang untuk investment yang secure ni lah. Okay. Yang kedua, kalau nak buat apa-apa transaction, especially 10,000 and above, spend a little bit untuk consult dengan orang yang boleh buat due diligence. Sebab 10,000 is not a small amount. So you nak consult kadang-kadang 300, kadang-kadang 500 kan. It's around less than 10% of the amount yang you nak spend kan. So it's better lah. It's kind of like insurance kan. You kena bayar sikit. You tak sure perlu ke tak perlu, tapi it's better to have kan. So you get spend the time lah. Especially benda tu kadang-kadang menghalang. Kalau orang tu urgent kan, dia nak cepat kan. Oh sekejap, I nak buat semakan dulu. So kalau dia stop, mana dia scam. Dia tahu kita nak buat semakan, sebab tu urgency dia tu tak berjaya. Dia create agency tu tak berjaya, dia akan lari kan. Sebab kita semak, kita dapat, I akan terus report polis dan freeze account dia, walaupun tak ada orang jadi mangsa lagi. Sebab I memang take it very seriously. I detect ada orang nak tipu je, memang siap lah kau. Keluar nombor account memang siap lah. Kita tahu nak cari kat mana kan. So yang ketiga, kalau nak invest pun, ataupun nak bayar apa-apa ke, nak tanda tangan kontrak ke, nak masuk apa-apa komitmen ke, at least you know, kalau apa-apa jadi, you akan boleh saman dan dapat balik. Make sure it's a credible company
Credible company ni bukan company yang wujud. Everyone boleh daftar company anytime. Credible company ni company yang ada asset to back up whatever liability yang dia undertake. Macam mana nak tahu tu? Kita akan semak lah. That one kita buat carian SSM apa semua. You pernah perasan tak kalau politician yang orang jadikan kontroversi ni, dia akan buat skut. Okay. Kan dia akan cari dia ni anak siapa, company mana dia ada saham, benda semua tu. Macam ni dia tahu? The data is always there, publicly available, everybody can buy. It's just a matter of can you interpret or not lah, kan. So you need some kind of consultant ataupun orang yang advise untuk interpret, kan. Tak apalah. Kalau tak, buat carian je dekat my data SSM, kan. You isi number company. Kalau tak ada, tu dah tipu. Kalau ada, then you buy the company profile. Company profile tu akan keluar dia punya audit statement. Audit statement tu you akan tengok berapa aset dia kat situ, current asset. Current asset tu yang menunjukkan berapa yang dia akan boleh bayar balik kalau you menang saman. Kalau current asset dia tinggal RM1,000, no point. You jangan proceed. Okay. You nak bayar RM100,000, dia boleh bayar balik RM100,000. Kalau berjuta-juta, then okay. Sebab apa-apa jadi, biasanya orang yang juta-juta ni, kita hantar notis, dia dah panik, dia dah bayar balik. Sebab dia too much to lose. I see. Sebab it's a credible company. So dia tak nak nama dia masuk news, dia tak nak keluar media apa benda semua. Penekelampuk semua bayar, semua kita nak. Kan? Orang yang boleh hilang ni sebab memang RM1, RM2 je dalam tu. Dia tak kisahlah masuklah news mana pun. Memang dia dah tak wujud. Kan? Kita wind up pun dia tak boleh buat apa. So that's the idea lah. Maknanya make sure it's a credible company. So you come into the commitment with backup plan and also you know what you are getting into lah. Kan, how to get back, kan, apa-apa jadi, kan. So kadang-kadang ada some kind of macam panggil guaranteed sikit lah. Kan, assurance kita panggil, assurance. You can rest assured whatever happen, I know what to do. And then you tahu bila nak detect dan bila nak saman dia. And so that's the idea lah. Yang lain-lain semua kita perlu customize lah. I akan selalu bila consultation yang 1 hour first tu, kan, kita akan dengar dulu you nak buat apa sebenarnya. Apa objektif you? You nak berapa? Kita dengar orang tu janji apa, kan? Mana dokumen yang dia ada? Okay, kita bagi-bagi. I akan bagi tahu, okay, this is the checklist apa yang dia kena bagi lagi. You tak bagi 5 benda ni, cancel everything. Kalau dia bagi, you come back, I will review. Kan? Ni kalau based on your objective, this is the documentation. Sebab every objective dia ada checklist of document. Dia tak boleh bagi invoice and then you akan dapat profit RM20,000, RM30,000, macam tu tak boleh. You cannot promise like that lah. Too good to be true. That's also another red flag. Cannot be too good to be true. It cannot be that easy. Nothing in life is easy. Nothing. Kalau easy, dia dah tak minta investment you lah. Dia dah dapat capital daripada global punya investor lah. Kalau that is the rate of profit yang dia boleh guarantee, kan, dia takkan cari orang macam kita dah, kan. So it's nothing too good lah, kan. So kalau benda-benda macam itu kita dah jumpa, kalau kita dah nampak awal, I dah bagi tahu awal ni tanda-tanda bahaya. Kalau ni tanda-tanda legit, I akan bagi tahu, okay, cukup dokumen, kita akan tambah lagi agreement dengan orang tu, kan. So kalau dia berani untuk sign agreement yang kita sendiri draft, then maybe dia betul. Maybe dia betul. Mungkin dia tak tahu macam mana nak buat. Sebab kita faham ada orang memang dia betul-betul nak buat investment, tapi dia tak faham. So bila datang kat I cakap, kalau you nak invest kat orang ni, jangan you bayar dia untuk dapatkan bond apa semua. You minta dia issue a preference share kat you. So we know the right method, the legal legitimate punya cara untuk dapatkan access kepada investment. Then you nak invest RM200,000. Okay, you kena dapatkan RM200,000 unit of preference share. I akan draftkan all the subscription agreement benda semua, tapi that person yang nak duit you tu kena cooperate. Kalau dia willing to cooperate, you can issue, dia bagi tahu company secretary dia untuk issue new share apa semua, you daftar, you proceed. Kan? Kadang-kadang dia memang buat. I baru tahu rupanya kena buat macam ini. This is the right method, this is the governance punya procedure. Kalau nak dapatkan investor apa semua, kan, you convert jadi public company. Sebab you are Sdn Bhd sekarang. Sdn Bhd you tak boleh issue public open share. You kena tukar jadi Bhd. You kena tukar jadi, dia buat. Dia memang betul-betul follow kita punya advice apa semua. Then that's good. Then at least we can guide them the right way untuk ni. Sebab tak ada niat nak tipu. And so that's where sometimes bila consultation tu is quite important lah. So especially kita tahu kat mana. Investment punya nak kata. Kalau beli barang pun samalah. Maknanya beli barang pun tengok amount. Kan, kalau you contohnya nak beli subscription yang akan sampai ke belas-belas ribu, 20,000 punya subscription. Perlu ada consultation juga. Perlu, sebab you kena tengok term and condition dia apa.
apa safeguard yang ada dalam term and condition tu. Macam mana nak patah balik. Kalau siapa-siapa langgar, siapa yang kena tanggung. So tapi kalau kalau macam benda yang murah-murah kat Shopee apa semua ni, you kena tengok kan? review lah. Review. Review dekat kedai tu lah kan. Macam alah dia ni macam barang tipu dapat rosak semua. Janganlah beli kan. Itu common punya ni lah. I tak go that level untuk sebab detail lah jadi kan. Tapi sama jugalah, if it's too good to be true mungkin not true kan. Tapi saya terkejut juga sebab anak saya 5 tahun. Dia orang budak-budak ni sekarang dah advance tau kan. Dia order kat Lazada satu beg yang agak bagus tapi dapat dengan harga RM1 lebih. Dia order, dia apply voucher. Kita pun terkejut bila sampai, barang apa saya order ni bang? Saya tak ada order apa semua. Tapi tengok muka dia sengih tu, ni dia order ni order dia cakap dia order. Dia tengok, RM1 lebih. Bagusnya RM1 lebih. Apa dia ni? Beg cantik. Sampai sekarang dia pakai. Beg Demon Hunter siapa benda entah kan. So yalah, kadang-kadang benda tu bagus. Yalah, tapi kalau dia sikit dan murah, nothing to lose lah. We can just try. Kalau barang-barang produk ni usually kita akan advise pergi tribunal. Maknanya kalau kedai tu memang legit, ada kat Shopee, ada kedai, ada alamat beratahu semua. So kalau dia tipu, kalau Shopee dah release duit dekat dia, kita claim dekat tribunal pengguna. Okay, kita claim dekat tribunal, kita minta data daripada Shopee. Shopee kat mana kedai ni, apa alamat bisnes berdaftar dia apa semua, and then isi borang dekat tribunal. So there's always a way lah kan. Cuma that one tak perlu lawyer. Sebab tribunal ni usually you can do it alone, bayar RM30 je. Tribunal is small claims lah kan? Betul, small claim betul. So kalau produk-produk ni macam itulah, servis pun sama. So dalam 30 seconds yang kita ada ni, apa your just quick nasihat pada semua kat luar? Itulah kita kena aware yang everyone is vulnerable. So the mindset is, kalau orang minta duit kat kita kena paranoid. Bukan nak sangka buruk, tapi kita kena paranoid kan. Kita dah nak pinjam ke, nak minta tolong ke apa ke, kita paranoid sebab kita kena mindset kita, kalau aku dah bagi ni, adakah benda ni boleh tak aku bagi dan sedekah terus kan. Kalau tak boleh, then you have to make a lot of preventive measure sebab duit tu you perlukan kan. Tapi kalau duit tu memang you bagi 500, lepas tu tak kisah kalau dapat balik dapat, tak dapat pun tak apa semua, that one tak apalah, you boleh sangka baik semualah. Tapi kalau you bagi something yang memang very valuable to you in that you kind of situation, a very large amount apa semua kan, please be paranoid kan. Susahkan diri you untuk bagi duit kan. Bukan sebab kita tak nak tolong, tapi kita nak pastikan kalau tolong dengan cara yang betul. Bukan tolong memudahkan orang menipu orang lain pula. Sebab kalau kita mangsa dan kita tak boleh nak lawan balik, kita menyebabkan dia lagi confident untuk kenakan mangsa lain. So kalau kita tak confident, jangan start benda tu in the first place.